Kita tak boleh stres. Kita tak boleh stres. Kita tak boleh stres. Nanti muka kita berkedut. Welcome back to my channel. Budak Lupus is here. Okay, video kali ni saya nak buat siri Lupus 101. So Lupus 101 ni ada sebanyak 7 episod yang mana saya akan share pengalaman saya sebagai seorang pesakit lupus. Lepas tu saya akan share lah sikit apa itu lupus, apa itu penyakit autoimun, dan juga ubat-ubatan yang saya ambil lah. Apa itu SLE atau lebih dikenal sebagai lupus? Salah satu penyakit autoimun. Dan SLE atau lupus ini adalah penyakit kronik. Penyakit kronik di mana sistem imun badan menyerang tisu atau organ badan sendiri. Okey. Sepatutnya dia macam imun badan kita ni umpama tentera tau. Tentera yang protect kita daripada musuh. Jadi imun ini adalah sepatutnya protect, tapi dia telah menyerang, dia keliru dan dia menyerang organ-organ sendiri. Jadi dia macam menyerang tenteranya sendirilah, macam dia punya kubu sendiri. Itu adalah sistem imun kita yang sepatutnya protect, tapi dia tersalah, dia keliru, dia pening, aku tak tahulah apa dia. Jadi dia pening. So dia serang organ-organ dalaman, tisu-tisu autoimun. Penyakit autoimun ni ada banyak jenis. Kenapa SLE dipanggil lupus? Okey, pada tahun, tak ingat tahun apa, adalah perkataan daripada Latin yang bermaksud serigala. Kenapa serigala? Okey, sebabnya dahulu doktor yang pada zaman yang saya tak ingat tahun berapa tu, yang bahasa Latin tu kan, dia buat tu sebab ada ruam. Siapa yang ada penyakit autoimun ni, dia ada ruam ataupun orang panggil rashes dekat muka yang merah, like a butterfly pattern. Pada waktu tu dia orang panggil macam gigitan daripada serigala, bukan serangga tapi serigala. Jadi sebab itu namanya adalah lupus. Selain itu dia juga dipanggil penyakit seribu muka, sebab kita tak boleh nak detect dengan satu ujian. Maksudnya macam kita kena buat banyak ujian. Sebab ada yang sampai makan tahun baru nak tahu dia tu pesakit autoimun. Okay, dalam lupus ni dia akan menyerang kulit, sendi, buah pinggang, darah, paru-paru, jantung dan organ-organ lain. Jadi dia tak protect, dia akan serang. Dia akan menyerang sehingga berlakulah kerosakan organ-organ dalaman. Mana sekalipun penyakit autoimun ni dia tak boleh sembuh sepenuhnya, dia hanya remisi. Jadi kepada yang cakap bukan-bukan tu, anda tidak berada di kasut kami. Kasut kita tak sama saiz, tak sama. Jadi tak boleh judge lah dia tu tiba-tiba macam semalam sihat, petang tiba-tiba sakit. Tak boleh. Dia sebab mungkin ada benda yang trigger dia. Mungkin daripada segi pemakanan, mungkin dari segi dia punya overthinking, tiba-tiba ada masalah, dia terfikir sampai benda tu trigger. Dia boleh jadi macam pagi sihat, tengah hari collapse. Dia macam tu. Itu pengalaman saya lah. Pengalaman saya sebagai pesakit lupus ni, setakat saya tahu, sebab saya newbie lagi. Sebab ada yang saya baca kisah, ada yang daripada umur 20 tahun, ada umur dari 15 tahun. Itu maknanya ada yang lebih pada 10 tahun pun ada. Ada yang dah sampai umur 50, 60 pun masih pesakit SLE. Maksudnya dia daripada umur 15 sampai dah umur 60. Maksudnya dia lagi kira ni macam tahap senior. Saya ni macam newbie lagi. Macam kalau affiliate tu tahap 1, tahap kosong lah, tahap kosong sebab baru setahun. Yang ni saya cuma share pengalaman saya
dan juga apa yang saya tahu. Yang saya tahu tu maknanya saya tengok, ada saya baca jurnal, ada saya tengok, saya tanya ChatGPT, saya Google, saya tanya orang-orang yang ada family, keluarga yang ada sakit sama dengan saya ni, saya akan tanya juga macam mana, sebab setiap orang simptom tak sama, setiap orang dia punya tahap tu tak sama. Jadi kat sini saya nak disclaimer siap-siap, saya bukanlah pelajar medik ataupun pekerja-pekerja di hospital ataupun di bahagian medical. Jadi saya minta maaf kalau ada tersalah info ataupun tersalah fakta. Jadi bolehlah betulkan di ruangan komen ataupun DM saya terus. Dan juga kalau ada pronunciation saya ataupun saya punya sebutan tu tak betul ke, macam pelik je kan, saya minta maaf sebab saya pun English broken. Dan juga sebutan yang bila saintifik ni saya susah nak sebut. Jadi kalau ada yang tak betul tu, saya minta maaf sangat-sangat lah ya. Okay, so thank you for watching my channel and Siri Lupus 101. So stay tuned for the next episode. Bye.